masak mana nak? Oh, dunia nak putih buat mel ko. Ya, aku pun hilang lisak nak. Nanti pun nak ama ko ha memilih boge nak ha. Nanti lah kau dah boleh luka deh. Itu kau nak buat lah. Awak lah masuk ikan. Ada Tuhan. Sudah ngaji dah. Lain apa-apa mah. Akhir datang saja mana lawannya mak gilik kambo. Malah melawan pepatah kalau mak gilik di situ soleh. Ambo tu siap jaga dah. Pulang dia. Kalau kena mu dia. Walai dapat ikan siku. Kali ku bapo anak kami ikan siku. Ita luka tak lo muka ni. Alah tak ke bapo etong. Ke mana lah kau cik ke? Tak ada di rumah. Jur, mana kau? Kau luka Ikan yang ditambah kau Wah, jangan masak naik ikan kau. Oh, lu masak mana mak? Ya ada nak. Kau leh dapat. Apa do ikan siku? Kau leh dapat dari ikan siku. Masalah kau. Kenapa ikan siku di? Kenapa ikan siku dia itu dah tak di apa? Kau ni siku tu masak. Tak banyak kecek tu. Baru ke dalam rumah nak. Iya, Pak. Yang bagi-bagi kau. Cari kamu ni nak sama kau ni. Amak kau lah nak banyak kecek minyak saja dah ni sabut Kebalik ledak dua hari Jumat sini. Hari lain Jumat. Tak tertempuh balik tu. Apa nak kata tompu balik sebanyak itu orang di balik dah kata tompu apa nak takut ke balik tu dah. Mengecek je lah. Banyak orang di balik. Kalau tak ada ke dikecek nak nak. Banyak dah kata tompu dah ada orang majang di balik. Pai ke balik ni. Apa ke di body? Ya, apa di body? Kau banyak piting dia gila. Itu piti yang tak buat apa, nak piti di balik ni. Orang nak piti orang gaya tu. Sabarlah. Kalau itu nanti dia buli dia pucuk di cintau lem tiba. Jelah, kau itu ya dan kemudian dah leh. Woi lah. Tak ada orang golang dia muai dak golang dak. Ya kemudian dah leh. Lai tu mah dia kemudian dah leh. Kalau tak tu balik dia. Ya baik dah dong. Ya kemudian dah leh. Tak dong nyubuh tak dong golang. Ya. Masak lekat tu apa ni? Kedai dia amat kalau betul-betul banyak dibasuh. Dah bernimu tu sibuk itu. Banyak bukan itu. Nak cerita dan jalan mak pergi kemudian dia. Banyak cerita. Ni apa je lah. Alah. Segenek dapat piti. Dapat piti. Turu-turu. Ajalah dia mak kemudian dah lu. Lấy pak đi đến nữa. Một đề cô. Cô cứ bạn nó kìa. Đã thôi cái liên đã đơn nhằm mang cái đen pak lên đây rồi. Nghe nè đọc tệ ho nghi cái nhà ikan iko nó có bà cho. Tinggal là iko đây. Em mau phơi lên. Kalau nak kembali tu nak sebagai jadi. Dia menyuwai dak golang dak dan. Kalau dah itu dia dan dipinta ke mak po je dah dan kemenanan dak lo dan dah. Dia mak phơi dulu banyak contoh mana anak-anak tadi pak tinggal bapak kau pergi phơi kemudian dulu. Phơi lah. Mak ke dak kembali balik-balik. Tu senang hati. Dek tu lah Dek. Tinggal lagi len siko lu. Dek suat di keliling piti suat. Kau mak keliling lah ganjil nampak dah den. Tak kelai mak keliling nampak dah ni. Nanti keliling siko suat. Apa kau tak ada angler den kau modek kau ke? Tak ada den. Tak kan tidak ulo kau Punya nyawa coba dia. nyawa yang ini soalnya ialah gondogat. Apa dah ada kau lain lupa dia dah bawa tu nyawa pak dia.
nyawa je lain nang baca. Gara-gara ada ikan nih, Mama Bang. Oh, lain nang tempat den daga anjing juga wadah ko. Ikan salah aja leh. Ikan. Kalau baga tempu lah kenyang yo. Hop. Ikan je. Daga ikan je anjing lah den wadah ko. Ngeregak macam manja yo. Kalau baga cuba tempu kemari. Lain orang empat dia. Wah. Akunya. Wah. Nyawa. Wah. Kau tak ada lah. Kota Apa ngapun? Woi. Kau apa ngapun deh? Kau nyawa sini. Bapu sabana nanti aja. Kita ini kan di luka deh. Aduh. Aku sekuat orang boy kam pulang deh. Ada bodoh mah? Anak kami ni kau makan. Aduh kau mana kau? Kau masalah apa nak je orang mar ini. Dia gara-gara ikan siku. Ya. Kau tak ada nyawa lah. Tapi lah sudah jatah potongannya Pak deh. Dibagi siku seorang satu, sabu ini masalah ikan di kawat deh. Nyasa bano nak. Kalau ikan siku supaya mendapat satu dibuat sama lado. Aku sama mendapat deh. Jadi masuk ngak deh. Macam ngak. Iya. Tu kini kapai kamu dia. Kamu dia lah ni. Tinggal lah nak deh siku dua. Rapi dah awak ni. Ya. Antaranya kemudian dulu kau biar kau bisul lah cari penyelesaiannya. Dia nak kepelawannya ke Dan? Mu antara Kepelawannya dan kampung kepeluang ni. antara ada minyak anda. Oh, dah ada umur di pul dia. Undang tak ada ha. Alah menambah kerajo mondola poilo kemudian apa nan terjadi kini sewarno ya. Calik-calik mari lu ka dosan awak ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah. Bapo. Sewarno ya bahasa bok ni di luar dan di mondo ada pai kemudian dan ah. Nyobik tu nama. Kendi sambal dak do dah. Aduh. Hari Jumat. Aku ikut ya. Anak-anak tu ndak makan sambal. Ah. Ni apa mana luka potang. Dapat siku tadi. Kenapa ikan siku ni? Tak kena apa ni anak-anak makan. Tak kena sodang tu tu wak sobui tu bongi. Oh tu manggok kemudian. Yo. Tak ada wak subuh ni dak digolang ni dak kalau orang Waman tu lah Korea hati dia tu kembak po jo. Mak dia golang-golang kalau lah hati orang Korea hati nak koi ni. Tu kan lah bertambah lo kerajo wak namo itu lah. Bak po mesti. Tu menenangi anak-anak di depan nampak wajah kau nakan wak dana. Anak-anak tu ya aturan belanja dak belanja tu itu dia apa gusuan dia endi bapa adik koi. Tapi bapa mesti bapa adik na Korea ke kepala lo. Tak bisa dak mau disobui dia. Kan saketik je masalah namo era kok bisa kadang-kadang mod itu. Itu ra bela ko mo tamu lo mama ko di mudia dan. Bapa kan dia anglet in. Yalah pe kemudian mau baca duit mama lu kurang pe je mau panjang masalah kau ndak. Kau dapat jawab kini yo. Aku awak badan dak seger. Hanya itu lo nanti apa nade. Anak kan disambung dak do. Jadi lo ni dalam lah 3 hari. Nak do gigi kabar ka kendro siapa kan cariin tahu le dia. Tak tahu bitun dia awak mambi potong lah mambi no ubek na. Tu lah minum ubek bagi. Minum bunga rayo ke. Ani de pan ange teraso di dalam. Bapak sakit gini dia. Nama menir bapak. Dom mama
entah angin aja badan tu Ado mual-mual apa? Yo gak meloyo-loyo teh. Le nak kau tambah lah kau nakkan nak. Ada Kau iyo ada apa lo ni lu tambah banyak kau nakkan. Domam biasa na tu lah minum bunga gayo lah biar nu be. Gondem do kiliki yo banyak entah bu. Yalah dan tamu di sana kan mama apa. Berapa jangan boleh lawi ndak. Kau tahu lo banyak ko ya mama awak ya nangka malu dah. Malu lawang kampung nak. Dari cik kedua sampai ni doang. Lagi membawa unjuk model tu lah nampak ruang kampung kau dah tentu lah ganju lah doang kau dah. Terserah dinyo nanti awak nak golang-golang awak ke inyo le di puswo kain mana codi atau dinyo musuh kain. Pemudi itu ujian. Ayolah pulang awak lu ni. Nan kene-kene kan lagi sege aja. Alhamdulillah lah. Sampai salam awak kenya kau ke kanakan deh. Iya. Assalamualaikum.